Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MODYAN. Nah, sedikit sama cerita banyak sama kita dapat kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua sekali. Mak mengharapkan jasa dirahmati Allah, tak sihat, jangan bertangguh, jangan melengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. Okey, dah beberapa hari ni memang tak masak dan ada lagi komen yang mak belum balas. InsyaAllah malam ni mak duduk-duduk, mak cuba balas. Mak tak sempat kerana apa? Kerana urusan keluarga, ayah tak berapa sihat dan jemputan kenduri kendara dekat sana sini, musim-musim orang bekerja kahwin ni. So kita tak masalah, dapat bekalan, dapat bontot bawa balik. So apa ke mak nak masak? Tak perlu nak masak kan? So hari ni tak ada orang nak bagi makanan, so kita masaklah ikan mayong kari campur dengan kentang, terung dan daun pucuk labu. Kita buat dia kan. Mak bencana nak buat ayam goreng butter nenas, tapi esoklah butter pun beku, ayam pun beku. So hari ni kita masak ikan mayong kari campur pucuk labu. Pucuk labu tu melacak-lacak. Jomlah kita layan. Jom kita layan. You all nampak ni, kari dah siap ni. Satu pack ni kari. Mak dah sediakan kari. Bawang putih 3 siung, bawang putih 3 siung. Halia sedikit, ibu jari, kunyit sedikit, bawang putih. Serai mak titik je lah. Kemudian mak akan masukkan ketumbar, nanti mak masukkan lada kering. Lada kisar lah mak masukkan. Mak punya ketumbar. Ketumbar ni mak dah rendam dengan air panas, kembangkan dia. Masak ni senang aja. Kalau kau rajin jadilah. Kalau kau malas, tak tahulah. Sebab kari ke, asam pedas ke, apa pun, dia banyak cara, kaedah masak. Ada orang masak cara dia, kita masak cara kita lah. Yang penting nama dia tetap sama. Contohnya, ikan kari. Dalam kari tu ada apa? Adalah bawang, kunyit, benda-benda asas tu. Tak adalah orang nak campur yang lain kan. Yang ini mak akan tumisnya. Ini mak akan tumis. Yang ini mak akan blend lah. Sebab mak akan campur dengan ni. Ada kisar sikit, ada belen. Ini pucuk labunya. Kentang ada dan terong. Itu mak akan campur, gabungan 3 mak campur sekali. Mak nak blend dulu dengan air masak. Aduh. Semalam dah kenyang makan dekat apa tu? Orang kahwin. Lepas tu pergi makan rojak dengan cousin mak daripada KL Lampai. Datin Zanariah. Datin dengan main lepas tu jumpa lah Datuk Damal tengah Datuk Jamal bila kekasih Azura kaulah sinar hidup. Mak jumpa dia semalam. So mak nak blend ni, kebetulan Datuk Jamal pun tengah makan, mak kebetulan tengah makan. So ada ambil lah peluang bergambar. Dah, kita masukkan kita punya kecilkan api. Bawang putih, bawang merah dengan serai. Godak. Okay, sampai dia garing-garing sikit. Kita buat dia. Dah buntu nak masak dah ni. Semalam jembatan Moh sesak. Datuk Jamal datang, ada kanibal jualan atas jembatan Moh. Ramai orang yang tak tahu. Orang kata dia tak tahu, dia balik kampung, dia tak tahu, tak tengok info. So masukkan kita punya ni. Yang kita blend tadi ni. So air dalam ni kena ambil. Ambillah air dalam ni. Sayang. Ini kita masak kari ya. Pucuk labu masak kari campur ikan mayong. Kau pernah dengar kan? Tak pernah orang buat kan? Kita gasak lah kita buat. Ni sambil tu kita akan masukkan kita punya serbuk kari. Serbuk kari ni kita masukkan terus. Okay. Kita masukkan serbuk kari, kita akan masukkan kita punya apa? Lada kisar sikit. Lada kisar dalam satu sudu cukup. Tak perlu nak banyak lah. Sikit je. So yang lebih ada ni kita simpan lah. Dalam freezer. Aduh. Lepas ni nak menghadap kiwi.
Nak tengok gegar. Tu kita masukkan kita punya air tadi ni. Lepas tu biar dia terbit minyak. Biar dia terbit minyak ni basuh lah sambil tu. Oh, Assalamualaikum. You all dah baca kan? Kisah-kisah politik malas. Kita tak sentuh. Kita baca, tahu, diam. Malas. Ujung tahun ni macam-macam. Daun kari ya, tak ambil. Ini kita biarkan sekejap. Biarkan sekejap sampai dia terbit minyak. Ini daun labu dah dipetik. Pucuk labu banyak kan? Tu ikan mayang mak dah goreng. Tu ikan mayang dah goreng. Ni pucuk labu banyak kan? Dia dah menggelegak. Mak rasa mak nak masuk mak punya ni terung. Terung ni kebetulan ada ni balance. Mak masukkan je lah. Alang-alang ada sikit tu nak dimasak. Sambal pun benda sikit. So kita campur je lah. Kalau tak pakai rosak, buang, sayang. Dah rugi. Terung mak tak tanam, beli. Tu masalahnya. Kita dah direbus, aduk merata. Mak tunggu sampai dia terbit minyak baru mak masukkan tu air. Sebab aku ada biar dia terung kentang mak dah rebus tak bimbang. Okay, sekarang ni dia dah terbit minyak. Mak masukkan mak punya garam masala, jintan putih dan jintan manis. Masukkan je. Dia nak rasa dia sedap. Lepas tu kita kocak-kocakkan dia. Kita boleh buat kuah dia lah. Mak terus masukkan buat kuah. Buat kuah nanti kita terus masukkan kita punya pucuk labu. Ni cara mak lah. Mak rasa mak guna asam keping. Mak guna asam keping. Okey, nampak? Ni. Nampak? Mak tak ambil daun kari ya. Tak apalah. Biar dia sekejap. Jintan putih, jintan manis dengan garam masala. Nanti dia rasa sedap lah. Benda ada kita masuk. Tak ada kita tak boleh buat apa. Kalau tak ada, masak apa yang ada. Sekejap. Ni nak kena kejar masa. Mak nak masukkan pucuk labu sekejap. Pucuk labu. Ni. Nampak ni pucuk labu. Masukkan pucuk labu. Semua. Masukkan pucuk labu. Pucuk labu masak kari. Ada orang buat? Tak kan? Kita lah buat dia. Ni. Kena ada terong, ada pucuk labu. Habis. Kita gabungkan sekali. Sampai dah mendidih. Masukkanlah kentang sekali. Kentang kita dah rebus. Ikan mayong tu kendian. Pucuk labu ni nak biar betul-betul dia tak nak. Kita akan masukkan kita punya cukup rasa Maggi. Habis, tapi ada lagi. Mak tak buka lagi, biarkan dia dulu mendidih. Nanti kita tu masukkan asam keping. So, kita benamkan kita punya ikan mayong tadi. Masuk je ikan mayong ni. Masukkan semua ikan mayong. Jadi penuh kuali ya. Sebab mak dah pernah buat, mak berani kakap sedap. Pucuk labu tu dia lembut. Jadi kena dia sebati dengan kari. Jadi dia lemak-lemak manis. Sampai dia mendidih, biarkan dia mendidih. Kita benamkan kita punya ikan tadi. Benam. Ikan ni kita benamkan. Kemudian kita ambil lah apa ni? Asam keping. Asam keping kita masukkan. Mak rasa 3 dah cukup ni. Masukkan asam keping. 4 keping kecil. Nanti dia meresap lah. Ni kita biarkan dulu.
Ni makan dengan sambal belacan. Boleh jadi ketagih gila ya. Ni biarkan dulu sampai dia mendidih, betul-betul dia mendidih. Jangan ke mana-mana ya. Inilah hasilnya. Pucuk labu, masak kari, campur kentang, campur terung, ikan mayong. This one, ikan mayong. This one, kentang. And this one, terong. This one, pucuk labu. Panas lagi, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk labu lembut. Kita rasa kuah dia. Sedap guys. So kita tak payah nak buat satu jenis je. So tak payah nak lauk lain. Sayur dah ada dalam kuah. Ni ikan mayong. Kita ambil ikan mayong ni. Ikan mayong ni kita goreng dululah. Panas. Wah, segar. Dia rasa kentang dah. Sebab nak buktikan dekat you all bahawa dia ni sedap. Berasap kan? Masih berasap, beruap lagi. Sedap. Guys, inilah hasil kejadiannya. Tak boleh nak berlama-lama, sampai sini je lah konten mak. Jumpa anda di puncak kejayaan, kurangkan kontroversi, tekan kapitasi hasil pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri, doa selalu insya-Allah. Bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Thanks for support, thanks for watching. Dan jumpa anda di video yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap itu sudah pasti.